warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Luka daripada Nasyid Media. Sekali lagi, kita bersama dengan kumpulan yang merupakan Johan Kebangsaan pada tahun 2024. So sekarang kita bersama dengan kumpulan Rushdania daripada negeri Johor. Okey. So Rushdania, berapakah persen orang lama dan berapakah persen orang baru? Pada tahun ni 100% semua orang baru. 100% orang baru. Okey. Sebenarnya kita tengok pada waktu soundcheck semalam, kita dapat merasa yang macam orang lama yang soundcheck ni. Tapi rupanya 100% orang baru Orang baru. Okey, so apakah harapan Rushdania pada tahun ni? Adakah masih nak mengekalkan kejuaraan top 3 ataupun Johan ataupun just perform yang terbaik sahaja? Macam impian semua orang lah. Memang tuan semua memang nak Johan sama juga. Johan juga? Memang nak Johan juga. Okey, kalau itulah harapan daripada Rushdania, kita doakan yang terbaik untuk Rushdania. Nanti turun kita akan interview sekali lagi macam mana perasaan dan sebagainya. Okey, nantikan Rushdania giliran ke? Empat. Giliran ke? Empat. Okey, giliran keempat. Saksikan.